RM30 ni boleh buat saya sesat tau dalam ni. Cukup ke RM30 tu? Apa pula tak cukup? Saya nak beli barang untuk bersihkan rumah. Kita nak cuci, nak raya kan. Lepas tu barang untuk hias. Kena make sure bawah 30 tau hari ni. Kalau lebih maksudnya saya gagal. Itu ceria sangat tu. Berapa keping banyak ni tu? Sebab itulah saya ajak awak datang sini. Balah raya ceria, lebih meriah. Kalau dah penuh bakul tu saya rasa lebih 30 tu. Ngam-ngam bawah 30. Kan saya dah cakap mesti cukup sebab satu barang bawah RM2.60. Total semua ni bawah RM30 je. Cleaning dapat, dekor pun dapat. Barulah raya ceria. Saya ada hack untuk hilangkan kesan minyak ni. Guna dua barang ni je. Letak sabun sikit, masukkan air, letak wipes. Lepas tu kita goncang-goncang, tapi better buat dekat sinki lah. Tengok minyak semua dah hilang dah. Kita tinggal bilas je. Hack kedua, bersihkan ni belakang kuali ni guna sabun dengan magic sponge je. Tengok ni, tak payah buang kuali ni. Elok je lagi. Hack seterusnya, pakai pacik sampah yang ada fragrance macam ni. Lepas tu letak satu wipes ni dekat bawah sekali. So nanti bau busuk ikan ke, ada kelembapan ke, wipes ni akan serap. Hack seterusnya, untuk hilangkan watermark kat sinki, kita guna magic sponge dengan dishwashing liquid. Ni ada watermark kan. Ni kita gosok Jadi kita tengok beza dia. Nampak? Dah tak ada watermark. Ini ada watermark lagi. Meriahkan raya anda serendah RM30 je. Boleh dapatkan barang-barang raya lain dekat EcoShop.